Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Sufia Sanzek. Okay, kali ni sudah buat konten lagi. Sudah buat konten nak buat puding slime. Okay, jom. Nak buat puding slime pula, nak main puding slime. Jom ke videonya. Okay guys, kat sini sudah ada puding slime. Sorry tak kalau warna dekat kamera tak beberapa cantik. Sebab Sufi tak tahu. Sebab Sufi pakai phone, bukan pakai kamera. Apa tak ni? Puding slime kan? Memang nampak puding slime gila. So puding slime. So Sufi tak tahulah kenapa dia tiba-tiba boleh jadi macam ni. Tapi Sufi just buat je. Okay. Kepada yang nak buat macam ni, kepada yang banyak-banyak orang kata Sufi buat puding slime pakai bahan apa je. Okay, untuk puding slime ni Sufi pakai first pakai gum fox. Korang letak separuh je. Lepas tu korang boleh letak clear glue dalam 300 ml. Lepas tu korang boleh letak air biasa 500 ml. Lalu korang letak semetimeter macam biasa. Nanti dia jadi macam ni. Kalau korang nak letak essence supaya korang punya slime ni bau dia wangi, korang letak. Kalau korang nak letak perwarna makanan, korang letak. Dia tak ada masalah untuk kedua yang tu. Nanti dia jadi puding slime so weird dia. So memang tak tahan untuk main puding slime ni. Memang nampak comel lah. So, nama puding kan, agak-agak slime. Puding slime. Dia gegar-gegar tu. Tu lah. Okay. So nak kata kat korang. Okay. Korang sokong puding slime ke original slime? Kalau Sufi sokong puding slime. Sebab puding slime comel. Okay guys. Korang dah buat ni. Okay. Ini je Sufi nak tunjuk dekat korang. Okay. Ini sahaja Sufi nak tunjuk dekat korang sebenarnya. Okay. Okay. Dah lama kan Sufi tak buat video slime. So kali ni Kak Sufi buat puding slime lah. Okay guys. Bye bye. Sampai di sini saja dulu video Sufi kali ini. So again. Yahoo. Okay guys. Sufi terlupa nak cakap dekat korang. Jangan lupa like, subscribe, komen dengan share. Sebab semua tu percuma je. Okay, see you.